Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak cuba gear one terbaru daripada Jog Gear geng. Mata dia satu geng. Wih, lain macam Jom kita tengok. Dia punya panjang aku lupa berapa cm. Kalau dia punya berat 3 gram, 3.2 gram. Design dia macam ni. Action dia tak silap aku dia auto geng. Auto zigzag Jadi aku nak cubalah. Tengok macam mana, betul ke dia punya auto zigzag tu. Lagi. Jom kita test kewang ni. Aku nak cari air yang tenang sikit, baru korang boleh tengok dia punya action. Contoh aku nak try balik sini, korang tengok action dia. Dia auto zigzag Ni air laju ni kan, air beraruh ni. Okey. Dia auto action dia auto. Ibarat korang guna pensel, korang karau je. Uish. Berapa kali ambil ni? Apa tak kena ni? Apa tak kena? Gila. Sebab metekan dia duduk belakang je kan. Tak molek sambar. Okay geng, ada sambaran tadi geng, tapi tak lekat geng. Banyak kali juga. Ya aku perasan umpan ni dia tak sesuai untuk air laju. Kalau untuk air tenang geng, memang A lah, memang cun-cun. Dekat air laju dia tak sesuai. Jadi kalau korang nak cari gear ni, boleh main. Boleh main dekat air tenang. Dia action dia macam pensel, walking the dog. Jadi nak cari tekan je beg kuning Boleh pakai geng. Ikan ambil lah. Cuma bukan rezeki aku, tak lekat geng. Okay, aku nak tunjuk satu lagi gear baru geng. Yang ni dia panggil jointed minnow. Okay, yang ni dia minnow tapi dia boleh patah Yang aku tengok action dia, dia boleh main slow. Kita main slow tu action dia dah jadi dah geng. Jom aku nak test dulu, tengok macam mana. Kau tengok layar action dia. Lawa main slow je geng. Action hidup. Action dia dulu saya bagi aku Ada ikan kejar saja tadi Sebab sini ikan kecil-kecil, tak sesuai lah dengan gewang ni. Jadi yang mana nak dapat action yang lawa tu, minnow memang lawa action dia. Sumpah memang lawa. Korang boleh check kat beg kuning. Ni daripada Sanhok Harga semestinya murah.